berjumpa lagi ya selepas kita berehat panjang ya. Dan insyaAllah malam ini saya bawa perhatian tuan-tuan tentang saham ya. Saham dunia versus saham akhirat, dan berkait rapat dengan ibadah zakat, dan berkait rapat juga tentang ayat yang saya bacakan tadi ya. Manakala apabila kita telah menjadi kaya raya disebabkan ya, perniagaan, peleburan ya, saham kita melonjak tinggi, maka dalam harta itu, dalam saham itu, dalam peleburan itu ada hak zakat di situ ya. Baik. Cuma sebelum saya masuk bab saham ni, saya nak sepintas lalu bab Ramadan lepas ya. Sepanjang Ramadan tu kita diwajibkan bayar zakat fitrah ya. Alhamdulillah ya. Saya percaya seluruh umat Islam khususnya di kawasan kita ya, di Karya Masjid Raja Lumur ni semua menunaikan zakat fitrah ya. Baik warga emasnya, warga mudanya, anak-anak, ayah-ayah, ibu-ibu atau atuk, semua bayar zakat fitrah ya. Tapi usai saja Ramadan dan masuk Syawal, dan bila kita buka pejabat, ada juga yang datang pejabat tuan-tuan ya, tanya tentang hukum terlepas bayar zakat fitrah kan. Kita dah bercakap dah, kita dah ingatkan dah ya. Di mana-mana media sosial kita dah ingatkan dah ya. Kalau tak sempat jumpa amil, ada alternatif lain, guna online ya. Di masing-masing pun kita gantung banner kempen zakat fitrah ya. Ingat zakat, ingat Ramadan ya. Ingat Ramadan, ingat zakat fitrah ya, dan sebagainya ya. Tapi ada juga terbabas tuan-tuan, datang pejabat tanya hukum ya. Bila dia tanya hukum tu, dia bayar jugalah dandan tu juga ya. Dia terlupa bayar zakat fitrah ya. Kan kita dah sebut, maknanya sepanjang Ramadan itu adalah harus ataupun sunat ya. Wajibnya pada malam diistiharkan ya. Nampak anak bulan 1 Syawal sehingga ke subuh, dan lepas subuh sebelum solat itu adalah waktu yang afdal, dan selepas solat sehinggalah petang itu adalah waktu yang makruh. Tapi boleh lagi bayar zakat fitrah. Tapi apabila masuk maghrib pada 1 Syawal pertama, dia menjadi waktu yang haram ya. Haram dan berdosa ya. Ini raya keempat ya. Raya keberapa ya? Raya ke 1, 2, 3, 4 lagi tu baru datang pejabat tanya hukum. Kita kata berdosa ya. Jadi hukum dia berdosa. Walaupun berdosa, janganlah pula tak apa Ustaz, tahun depan lah saya qada kan, campur tahun ni yang tak bayar dengan tahun depan ni. Tak boleh gitu. Maknanya bila kita ingat, kita segera bayar zakat fitrah. Walaupun kita telah memasuki waktu haram, sebab walaupun dia masuk waktu haram, masih menjadi kewajipan untuk kita tunaikan zakat fitrah, dan di situ ada hak asnaf, terutama fakir, miskin dan mu'alaf ya. Dan lepas tu kita pesanlah jangan diulang, istighfar banyak-banyak, bertaubat jangan diulang lagi ya. Tapi eloklah dia tanya tu, datang pejabat dengan muka yalah, muka malu lah kan. Tanya macam mana saya itulah kan, bila orang rumah dia tanya, isteri tanya bab zakat fitrah, barulah kan duk kalut tapi dia tak bayar lagi, dia pergi tanya dulu. Bolehkah dihimpunkan? Saya kata tak boleh. Agak-agak tahun depan ni sempat ke nak jumpa Ramadan lagi ya. Takut lepas Syawal ni meninggal tercekik lemang ni. Jadi dia bayar juga ya. Jadi untuk ingatan sama, mungkin ada di kalangan keluarga kita supaya benda ini tidak berlaku ya. Sebab bab zakat ni dia menjadi prasyarat ya, rukun Islam ya. Dia duduk dalam hierarki yang ketiga selepas solat ya. Jadi selepas solat tu kewajipannya adalah Ramadan zakat ya. Kemudian tu disusul dengan haji bagi yang berkemampuan dan berpuasa. Jadi bila kelima-lima rukun ini kita pegang erat dalam hidup kita, maka sempurnalah sebahagian daripada
Islam kita, bukan keseluruhan, sebahagian. Sebahagian. Jadi InsyaAllah sama-sama kita perbaiki dan banyak-banyak istighfar dan mohon taubat, dan jangan tak bayar zakat fitrah lagi tahun hadapan. Sebab itu masuk saja 1 Ramadan, 2 Ramadan tunai zakat fitrah. Biarlah kita ambil waktu sunat itu, yang penting kita tidak terlepas dan tidak termasuk dalam waktu haram itu. Kita dah sediakan alternatif. Kalau amil tak ada kat masjid, gunalah kaedah lain semua ada. Guna QR code yang tergantung dekat masjid itu, ataupun buka website zakat, kita boleh bayar. Baik. Jadi sebelum kita masuk bab saham ini, ada saham yang patuh syariah, ada yang saham yang tak patuh syariah. Dan saham yang dikenakan zakat adalah saham yang patuh syariah sahaja. Baik. Hari ini masyarakat kita di kalangan sahabat-sahabat kita, ahli-ahli perniagaan ataupun bukan ahli perniagaan, tapi dia minat bab-bab saham ini, dia duk kalut. Duk kalut. Kenapa? Bila berlaku perang di Timur Tengah, apa yang berlaku tuan-tuan? Merundung saham dunia. Termasuk juga Malaysia, tempat kita terkesan. Tapi kita orang kampung ni yang tak main saham ni, dia tak risau. Lantak pi lah dia kata kan. Minyak mahal, pi lah dia kata. Aku naik basikal kata. Aku dapat budi, dapat subsidi. Tapi mana yang pakai diesel tu memang terasa lah. Kecuali tuan-tuan duduk kat Sabah. Sabah Sarawak ni dia ada keistimewaan sendiri. Kampung saya situ. Minyaknya boleh lah, boleh hidup. Sebab 4x4 ni dia seperti satu kenderaan ataupun transport yang penting tempat saya. Kawasan tepi-tepi gunung kan. Nak naik kampung tu, kalau naik Proton tak sampai tuan-tuan. Dia kena 4-wheel drive. Naik Hilux ke kan, Ranger apa dan sebagainya, baru sampai kampung. Itu 40 darjah, 45 darjah nak pancat tu. Dia kalau musim hujan tu tuan-tuan, dia tak naik lah kereta, berpusing tayar tu, dia tak sampai kat ujung kampung. Kalau musim kering cantik. Kalau naik motosikal tu tuan-tuan, motor pun sangkut sebab tayar melekat. Jadi itu antara keistimewaan. Dan rotek pun murah tuan-tuan. Rotek Sabah Sarawak ni dia murah sikit. Jangan tanya saya kenapa murah, tanyalah orang yang bijaksana. Baik, kita cerita bab saham. Jadi apabila saham kita dah letak peleburan, saham pula tu tuan-tuan, dia bukan guna RM, dia guna nilai US dolar. $1 bersamaan berapa ringgit duit kita. Kawan-kawan saya masuk forex, luar negara punya. Bila berlaku perang, habis. Menung kat pejabat tu kan. Ingatkan menung demam sakit ke, rupanya menung peleburan dia habis. Tak sempat nak selamatkan, tak sempat nak jual. Jadi itulah. Jadi bila kita duk fikir tentang dunia, tentang saham ini, dia akan meresahkan kita. Malam tak tidur. Sebab kita duk tengok saham. Jatuh je dah risau. Naik, kita happy lah. Lepas tu kita jual balik. Dia gitulah orang main saham ni. Setiap jam masa dia dekat handphone, tengok graf tu turun naik. Ini kawan saya lah saya tengok kan. Risau saya duk tengok dia kan. Duk sembahyang tu pun sempat tu. Sebelum sembahyang tu sempat dia tengok, oh dia gitu naik. Nak sembahyang tu sempat tengok, oh naik. Happy dia. Betul kalau muka dia ketat je kan, itu confirm dah tu. Saham dia jatuh. Ini dunia tuan-tuan. Dan kita juga kadang-kadang orang kampung lah yang tak pandai main bursa saham ni kan, yang tak pandai main forex dan sebagainya, bitcoin dan sebagainya. Memadai lah dia letak dekat Amanah Saham Bumi Putra, PNB kan. Termasuk saya lah yang tak pandai main saham ni kan. Saya letak je lah situ kan. Cukup haul hisapnya kita bayar zakat lah. Ada keuntungan kita bayar zakat. Cuma
Kalau kita buat peleburan dekat ASB ni, kalau kita labur guna duit sendiri, duit tunai, dan cukup haul dia, cukup nisab dia, kena zakat. Ada setengah-setengah daripada kawan-kawan kita, termasuk saya buat peleburan bukan guna duit tunai, melalui KWSP. KWSP ni kan dia ada package tu kan, kita masuk je dia punya, pergi ke pejabat tu, ataupun kalau kita dah ada boleh online tu, kita transfer je. Dia ada prosen yang dibenarkan daripada akaun satu untuk kita beli mana-mana saham dalam amanah saham dalam PNB tu lah. ASN ke, ASB ke, ASB 1 ke, ASB 2 ke, amanah saham Awasan, banyak tu dia punya kaunter-kaunter tu kan. Dan bila kita beli guna KWSP ini asasnya selagi kita tidak berumur 50 dan 55 waktu matang, maka tidak wajib zakat. Betul je? Jadi kita pun keluarkanlah umur kita baru 45 kan. Kita teringin juga nak main saham ni kan, nak lebihkan besok waktu pension, kita pun transfer daripada KWSP ke PNB. Boleh? Boleh, dia dalam berapa persen tu, dan 4 bulan sekali kita boleh transfer. Jadi apabila kita buat peleburan dalam PNB itu dan cukup melebihi, kalau ikutnya melebihi nisab lah. Sekarang nisab kita tuan-tuan masih RM42,047. Nisab yang terkini, nisab zakat shilling yang dikenakan zakat. Jadi kalau kita letak situ 100,000 contohlah, kita boleh transfer daripada KWSP ke PNB, ASN ke ASB ke mana, kita simpan dan cukup setahun kita dapat keuntungan, kita dapat dividen, kita dapat faedah. Jadi semua itu sepatutnya dikenakan zakat. Betul Tapi disebabkan kita buat peleburan melalui KWSP, 1 sen pun kita tak boleh usik. Tak boleh keluarkan apa semua kan, tak boleh nak manfaatkan. Manfaat tu ada tapi kita tak boleh sentuh, tak boleh usik selagi kita tidak berumur 55 tahun. Kecuali kalau kita jual balik, maksudnya jual tu bukan kita dapat, dia akan masuk balik ke akaun KWSP kita. Saya pernah public mutual, daripada saya bujang tu, saya guna KWSP, saya buat peleburan situ dan saya top up, banyak jugalah amount ni. Bila itulah dia ada untung rugi. Kadang musim jatuh rugilah. Kadang dia naik balik, turun naik. Kalau ikut ejen tu dia kata jangan usik duit tu, biar berbelas tahun baru nampak kesannya. Tapi 15 tahun tengok sikit saja dia punya profit, keuntungan dia. Sebab dia risiko dia tinggi. Maknanya bila dan peleburan PNB public mutual ni, dia bukan dalam Malaysia, luar Malaysia. Bila RM tu nilai dia susut ataupun peleburan tu mungkin berlaku masalah global, dunia, perang dan sebagainya, dia akan jatuh. Dan saya buat keputusan perang pertama Israel dengan Iran tu, saya pergi jual balik. Banyak tuan-tuan, dekat 100 lebih saya jual balik tapi tak dapat kat tangan pun. Dia masuk balik ke KWSP. Jadi sepatutnya kalau cash benda tu, saya kena zakatkan. Kena zakatkan, barulah saya letak tabung haji ke mana ke dan sebagainya. Tapi benda tu memang kita tak boleh sebab itu akta KWSP. Sama juga kalau kita buat peleburan biasa daripada KWSP ke PNB ni tadi, ada keuntungan. Memang saya tengok nampaklah kan keuntungan itu, tapi saya tak boleh keluar zakat lagi. Kenapa? Sebab belum milik sempurna. Hatang situ dia sangkut. Sebab antara syarat zakat itu adalah milik sempurna. Yang itu saya tak lepas. Dan tuan-tuan pun mungkin buat juga kaedah yang sama untuk saya. Sebab kita ni tak ada pension tuan-tuan. Kalau orang berpension, dia memang tak ada KWSP. Tapi kita KWSP, termak saya kadang ada 200-300 ribu tuan-tuan. Berapa tahun kita boleh habiskan untuk survive kita.
Kadang-kadang bila nak pension tu ramai kawan pula. Ramai kawan, tiba-tiba kawan tak pernah jumpa, dia kata, kau dulu satu sekolah dengan aku tak ingat ke apa. Lepas tu dia pun cucuk kita ajak berniaga. Niaga apa? Yuskar. Aku ada Yuskar ni, dia tunjuk gambar semua kan. Ada kat mana? Dekat Johor Bahru. Kita kat Selangor. Dia datang sini saja nak jumpa kita. Kita ada urusan dah jual kereta dan sebagainya. Lepas tu dia ajak kita, kau buat pelaburan kau dapat keuntungan. Kita pun dah tengok gambar je tu kan. Dia pun duduk sebelah BMW 7 siri, dah tergoda kita. Dan dijanjikan pula keuntungan profit sebulan. Kalau kau letak pelaburan banyak ni, kau akan dapat sebulan banyak ni kan, 5% ke 10%. Kita pun tertarik tuan-tuan kan? Dan kita pun cukup umur kita 55 tahun, hari jadi kita pun bagilah RM20,000 kat dia untuk modal perniagaan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Rupanya perniagaannya tak ada. Dah habis je duit tu, okey, dalam seminggu tu dia sembang lagi lah. Ada yang jangan risau, duit kau dah, kita dah masuk dah dalam akaun syarikat. Minggu kedua senyap terus. Kita call, nombor yang ada tiada dalam talian. Masa itulah baru kita teringat, ya Allah, kita kena tipu. Ingatkan pelaburan kita buat tu boleh mendatangkan keuntungan yang segera. Itulah duit kita untuk sisa-sisa usia tua kita sebelum kita meninggal. Bahkan kalau ada baki duit itu boleh difaraidkan dan bolehlah kita wakafkan, bolehlah kita sedekahkan ke mana-mana seluruh institusi yang ada manfaat yang untuk saham akhirat kita. Jadi itulah bila kita bermain saham di dunia ini risikonya tinggi. Kecuali kalau kita bijak. Bijak bermain saham, cari pelaburan yang patuh syariah, cari rakan kongsi yang benar-benar yang kita kenal, yang berpegang pada agama, kuat pada agama. Ini just dia kata, kau tak ingat ke kawan sekolah dulu? Masa saja masa tingkatan 1 kita satu tim main bola, kita pun yalah kita pun tak ingat dah tingkatan 1, sekarang umur dah 60, 55 nak ingat kawan kita tingkatan 1 boleh cam lagi ke? Kita takkan cam dah tuan-tuan. Jadi hari ini amat berbahaya dan juga berisiko bagi mereka yang buat pelaburan-pelaburan yang yang risiko tinggi di luar negara. Sebab tu kawan saya tuan-tuan, tengah malam orang pukul 2 pagi dia duduk tengok laptop, nak tengok. Kenapa pukul 2 pagi? Dekat seberang sana siang kan. Dekat London, dekat UK sana siang, kita sini tengah malam. Jadi dia tengok turun naik dan sebagainya. Kalau untung dia kata dia bayar zakat lah, okeylah saya kata. Tapi kena kenal pasti adakah saham itu patuh syariah. Peleburan dia di mana? Kalau dia kata hartanah, oil and gas dan sebagainya. Tapi kalau macam peleburan kat genting tu, judi dan sebagainya, itu peleburan kita haram dan berdosa. Jadi baik. Kalau kita kalut tentang saham dunia yang tidak menjamin apa-apa, orang kata ibarat lambung shilling, tengok mana kepala, mana ekor, kita lambung duit tu kira nasib. Nasib sabut timbul, nasib kalau batu tenggelam lah. Jadi apa kata kita bermain saham, kita buat peleburan untuk saham akhirat kita, yang mana peleburan ini tidak akan merugikan. Saham akhirat tidak akan merugikan, percayalah tuan-tuan. Kecuali kalau kita bermain saham dunia, kita niat untuk bantu agama, untuk bantu orang Islam, insya-Allah Allah akan buka jalan pada kita. Termasuklah kalau kita maknanya dari segi peleburan ni tuan-tuan, bukan saja kita beli saham, kadang-kadang hartanah, kita beli building, lepas tu sewakan, pajakkan, itu juga satu peleburan. Kita beli tanah, lepas tu kita sewakan, kita usahakan, itu juga satu peleburan. Tapi bila kita buat peleburan di dunia itu, kita niatkan, kita sandarkan kepada Allah
untuk bantu agama, untuk bantu orang lain yang susah, dengan niat kalau aku untung, aku akan sedekah, aku akan cari fakir miskin, maka insya-Allah Allah akan bantu. Banyak ahli perniagaan yang saya jumpa tuan-tuan, ya, dia niat begitu, ya. Saya pernah tanya ada satu usahawan oil and gas, ya, di Ceras dulu. Dia banyak bermain di Miri, ya. Dia supply apa, ya, komponen untuk oil and gas. Dia bukan cari gali lah, tapi dia supply, ya. Dia saya pergi ke pejabat tu, pergi ziarah mesra majikan, sebab dia antara pembayar yang besar di kaunter zakat masa tu. Kita pergi ziarah pejabat dia, dia raikan kita lah. Dan kita tanya apa rahsia dia sebenarnya. Masa tu dia pernah lalui zaman-zaman yang agak mencabar, pergolakan politik di Malaysia dan ekonomi juga. Tapi dia kata dia tidak terjejas sebab dia tidak bermain dengan benda-benda tu, kan. Dia fokus pada perniagaan dia, dan dia tidak ada orang kata dia dapat ni sebab orang ni, dia dapat ni sebab orang ni. Dia tak main benda tu, dia kata. Ya. Apa dia niat, dia kata dia ikhlas buat kerja, okay. Dia cari shift partner yang betul-betul boleh bekerja dengan dia, yang jujur. Dan dia niat, dia kata kalau dia untung, dia akan bagi harta dia dengan orang lain. Maksudnya bukanlah dia bagi kawan-kawan dia, maknanya kalau ada orang susah dia bantu. Orang kampung dia memang dia cerita, dia orang Kedah tuan-tuan, orang Kedah. Setiap tahun dia kata dia hantar beras 1 lori, 2 lori. Beras fidyah, dia kata bukan sedekah. Dan setiap hari Jumaat, dia adalah dia punya orang dia pergi hantar dekat Masjid Karya ni untuk sedekah. Itu bukan fidyah, sedekah. Kampung dia dekat daerah dia tu, dia daerah Baling. Dia kata majoriti masjid-masjid sana dia dah pergi dah. Pergi tu maksudnya bantuannya sampai, cuma sampai pada asnaf tu Allah Alam, tapi dia kata sampailah, Jadi dia kata dia buat begitu memang rutin dia, dan dia tak cerita ke orang pun, dia tak cerita. Tapi kat saya dia cerita sebab kita tanya apa rahsia dia sehingga dia berjaya dan dia boleh bayar zakat, Itulah rahsia sebahagian, dia kata. Sebahagian daripada benda yang dia buat jadi amalan dia beli beras bukan sedikit tuan-tuan, lori pergi hantar dekat masjid-masjid tu, pergi agih, mana dia jumpa fakir miskin yang susah, mana yang sekolah-sekolah yang perlu bantuan, semua dia bantu. Banyak sedikit tu terserah dia kita, yang penting kita bantu. Dan itulah menyebabkan rezekinya barakah, dan dia boleh bayar zakat tuan-tuan. Saya rasa dekat 100k dia bayar dulu, Dan dia kata awak nampak tak kat bawah tu ada lembu, dia kata. Lembu gini. Saya tak nampak 2 biji warna kuning dengan hijau. Itu dia kata saya punya. Dia bangga. Dia beritahu dia ada 2 ekor lembu dekat bawah parking tu. Dia kata dia punya. Itu adalah hasil titik peluh perniagaan dia. Tuan-tuan tahu berapa harga lembu gini? Saya pun tak tahu, juta kot tuan-tuan, tapi itulah hasil daripada perniagaan dia, dan dia berkongsi harta. Dia ajak kita masuk, nak ni ke kita? Saya kata janganlah, takut, biarlah. Kalau kita takut terduduk kat dalam tu, kita terasa pula macam, kan? Saya kata tak payah, kita tengok pun dah cukup dah. Takut, dia calar je, ada berapa ribu tu, dia punya cat, dia punya dia aksesori dan sebagainya. Okey, ini salah satu contoh umat ahli perniagaan yang bersandarkan kepada agama, Maknanya dia kata niat dia kalau dia kaya, dia untung, dia akan berbahagi dengan orang lain, dan dia boleh bayar zakat. Dan satu peleburan yang menguntungkan. Baik. Jadi tuan-tuan, saya tak masuk lagi pada konten ni, Baik. Kalau kita tengok saham dunia ni apa dia tuan-tuan, harta, peleburan, bisnes, jawatan, aset, contoh hartanah, emas, saham syarikat. Dan nilainya berubah-ubah. Boleh untung, boleh rugi, macam saya cerita tadi, Dan tempohnya pula sementara tuan-tuan, peleburan ni dia tidak kekal,
Kadang-kadang kalau tersilap beli platform saham itu, kita boleh uh, rugi dalam sekelip mata, ya. Dan dia tempohnya sementara, yang ni habis, ya. Bila kita mati, kita sakit, dah tak kerja, dia duduk rumah, dah habislah peleburan tu. Sama ada anak kita sambung ke, waris kita, sahabat kita, itu menjadi milik dia. Milik kita dah habis dah kat situ. Ataupun kalau kita dah mati, ya, habis kat situ dah, ya. Okey. Dan dalam Al-Quran disebut, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hiburan, ya. Surah Al-Hadid ayat 20. Ini ringkasan bagi peleburan dunia, ya. Tak salah kita buat peleburan untuk dapat keuntungan dunia dan akhirat. Cuba kita tengok apa pula dia saham akhirat, apa dia peleburan akhirat, iaitu amal soleh yang berterusan, termasuklah wakaf jariah. Apabila meninggalnya Adam, maka terputuslah segala amalnya melainkan 3 perkara, iaitu anak soleh yang mendoakan, anak soleh. Jadi apa saja amalan anak soleh itu akan dapat dekat mak ayah dia, ya. Anak soleh itu bersedekah, tetap dapat tempias pada mak ayah dia. Anak soleh itu melakukan amal perbuatan yang baik, tetap dapat saham pada mak ayah dia, ya. Kemudian itu ilmu yang bermanfaat dan dia share pula pada orang lain, ya. Seperti guru-guru, termasuklah guru Al-Quran, ya. Guru agama, guru apa-apa sajalah, ya. Sama ada walaupun dia bukan guru agama, guru akademik biasa pun sama pahalanya. Apabila ilmu itu dia ajar anak muridnya yang zero, yang tidak tahu apa-apa, sehingga dia menjadi pandai, menjadi hero, disebabkan ilmu yang kita bekal pada anak murid tadi, maka tempiasnya tetap dapat kita. Itu juga satu peleburan. Kemudian tu anak murid tadi yang dah pandai tadi daripada ilmu kita, dia ajar pada orang lain, ya. Dia ajar lagi pada orang lain, kawan dia tu dia ajar pula kepada kawan, kepada kawan, kepada kawan. Dia menjadi rantaian, satu rantaian MLM, confirm pahala tu masih dapat pada kita. Samalah kalau kita belanja orang buka puasa kan, ya. Kita dapat pahala orang berpuasa tu tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Samalah, kalau ada banyak anak murid yang kita ajar atas ilmu kita sebagai guru agama, guru mengaji apa sebagai, walaupun kadang-kadang allowance kecil saja tuan-tuan guru kafar kan, tapi percayalah, dunia kita dapat itu, tetapi kita juga dapat satu ketenangan, cukup walaupun gaji 1,700 tapi cukup untuk makan minum sekeluarga ni, berbanding kita bekerja gaji 4-5 ribu tapi sering tak cukup, tayar duk asyik meletup, kereta asyik kena servis. Awak guru kafar naik kapcai je kan, tapi tenang, ya, happy balik rumah, tak fikir, tak kalut pasal hutang sana sini apa sebagainya, barakah ilmu yang dikongsi, okey. Dan juga doa daripada anak-anak murid dan sebagainya, walaupun kalau kita sebagai pomen, kita tak ada kemahiran bab-bab agama akademik ni, kita ni pomen je tuan-tuan, tapi kita ajar orang lain macam mana nak buka tayar, macam mana nak nak kencangkan rantai motor. Itu juga ilmu yang bermanfaat, dan dia dapat ilmu itu, kita dapat pahala. Dia dapat ilmu, kita dapat pahala. Lepas tu dia share pula kawan dia kepada kawan dia, maka kita juga dapat pahala yang berangkai, ya. Okey. Yang ketiga, sedekatan jariah, iaitu sedekah jariah kita dalam bentuk wakaf. Ini juga satu peleburan akhirat, ya. Sebab itu di masjid ni saya tengok ramai orang yang bersedekah. Setiap waktu solat dia pergi letak dekat tabung-tabung infak yang ada kat luar sana, ke tepi-tepi pintu semua tu. Walaupun tak banyak tuan-tuan, saya tengok ada yang bubuh RM5, ada yang bubuh RM10, tapi dia istiqamah 5 waktu. 5 waktu dia datang solat mesti dia letak. Minyak wangi dia letak, tapi hari ni minyak wangi kosong tuan-tuan. Nanti kalau ada nak bersedekah, belilah minyak wangi kat Maidin tu, beli 1 dozen tu letak situ kan, dapat pahala kan. Selagi mana minyak wangi tu ada, minyak atar tu ada, dipakai oleh jemaah solat, selagi itulah pahala kita mengalir. Dan pahala itu tidak habis tuan-tuan. Bukan bila habis minyak wangi tu, dah habis dah. Betul, pahala tu minyak wangi kita beli habis kat situ. Tapi yang dipakai tu, pahala yang kita dapat tu,
tetap disimpan dalam saham akhirat kita yang tidak akan mengurangkan. Tapi kalau saham dunia ni, dia boleh hilang macam tu je. Semalam aku letak 500, ini tinggal 200, mana pergi 300 lagi? Rupanya dah kena sedut. Kena sedut sebab apa? Peleburan tu rugi. Kalau untung tak apa, dia akan naik. Tengok hari ini 300, besok dah jadi 500. Alhamdulillah. Lepas tu lusa kurang balik jadi 100.5. Mana perginya? Rupanya kena sedut. Okay. Tapi kalau kita beli minyak wangi tu tuan-tuan, percayalah pahalanya tetap. Walaupun dah habis, tapi pahala yang kita dah bagi pada orang pakai tu, hanya bekas botol kosong tadi, pahala yang dah diguna itu tetap kekal menunggu kita di akhirat sana. Okey. Amal soleh yang berterusan ni contoh sama akhirat, contoh sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Dan dari sudut nilai pula iaitu sentiasa bertambah walaupun kita sudah mati. Percayalah tuan-tuan. Terutama bila kita berwakaf. Kita sedekah tapi kita niat wakaf. Maknanya kalau masjid ni ada keperluan baik pulih semua, kita jumpa dengan pengurus, Ustaz, ini wakaf saya, bukan sedekah, wakaf. Baikilah bumbung yang bocor tu. Percayalah tuan-tuan, bumbung yang kita baiki tu, manfaatnya tetap kepada umat Islam, tapi sedekahnya berkekalan walaupun setelah kita meninggal dunia. Dan itulah yang akan menaungi kita di akhirat, yang menerangi kubur kita dan menjadi perisai kepada panasnya terik matahari di akhirat. Jadi tak rugi. Jangan rasa aku bagi sedekah ni kan untuk nak makan pun susah gitu. Jangan kata begitu. Allah dah janji rezeki kita. Cuma Nabi kata, ni pesan Nabi, kalau kamu nak bersedekah jangan bagi semua. 1/3 daripada harta kita miliki. Pernah sahabat di kalangan sahabat, mereka ingin bersedekah keseluruhan harta. Semasa perang perang Tabuk, semua nak serah harta. Tapi Rasulullah tahan. Dia kata jangan bagi keseluruhan, 1/3 saja. Sediakan untuk isteri kamu, anak-anak kamu. Kalau kamu bagi untuk jalan Allah, apa anak-anak kamu, isteri kamu makan di rumah. Dia kata hanya Allah dan Rasul. Betul. Tapi kamu masih ada tanggungjawab di belakang. Dia kata sedekah sebahagian. Bukan keseluruhan. Begitu juga kalau kita nak bersedekah, nak bayar zakat. Kita ada 500,000 contoh nak bayar. Ustaz, saya nak bagilah ni separuh daripada harta saya ni untuk zakat. Betul. Tapi kena ingat di belakang masih ada mereka yang di bawah tanggungjawab kita, keluarga kita, mak ayah kita, anak-anak kita yang perlu perlindungan, perlu pendidikan dan sebagainya. Masa depan mereka masih jauh. Kita ni dah nak meninggal dah. Ustaz, saya ni minggu depan dah meninggal lah kot. Dah tak ada harapan, dah penyakit dah banyak ni. Saya nak wakafkan sepenuhnya harta saya untuk ni. Kalau kita tunggal tak apa tuan-tuan, tapi kita ada keluarga, ada mak ayah yang perlu dibela. Ada isteri, ada anak-anak yang perlu diberi makan. Maka sebahagian sahaja daripada harta yang kita miliki. Jadi harta saham akhirat ini tuan-tuan berkekalan, percayalah. Seringgit kita niat kerana Allah, niat sedekah, maka seringgit itu akan menanti kita di akhirat. Dan apabila besok kita dalam keadaan sakaratul maut, termasuk saya tuan-tuan, Allah buka hijab kita. Allah buka hijab kita. Ketika itulah kita nampak antara syurga dan neraka. Kita dah tahu dah kita arah mana. Sebab Allah dah buka hijab. Dan ketika itulah kita melihat bahawa sedekah yang pernah kita buat di sepanjang kehidupan kita, walau seringgit pun, tapi ikhlas kerana Allah, kita itu kita nampak terlalu besar pahala dia. Pahala infak sedekah yang kita buat, yang ikhlas kerana Allah, yang kita tidak pernah ungkit-ungkit, yang kita pernah tak tunjuk-tunjuk ke orang. Tapi ada sahaja orang yang bersedekah, rupanya si fulan bin sefulan. Habis itu Allah buka hijab kita. Kadang-kadang bila Allah ada buka hijab kita tak puas hati. Ya Allah, kenapalah sikit aku bagi sedekah ni? Kenapalah aku bagi RM5 je kat tabung masjid Raja Lumbur ni? Sepatutnya aku letak RM50. Sebulan sekali pun tak apa RM50 dapat gaji.
Nanti kalau habis bagi usuhan, tak ada benda kita nak makan pula kan. Ya. Sebab Allah bila buka hijab kita, kita baru nampak, ya Allah, rupanya sedekah yang sedikit ini memberatkan timbangan amal kita. Ya, insyaAllah. Jadi saya pun niat begitu, semudah-mudahan kita boleh istiqamah. Walau RM1, RM5, tuan-tuan, teruslah. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan percayalah, bila kita bersedekah di dunia, Allah lapangkan kehidupan kita, Allah mudahkan urusan dunia kita. Ya. Kita meninggal pun tak menyusahkan orang di akhirat. Ya. Bila ketiadaan kita, orang akan ingat kita. Ya. Rupanya sebulan tu banyak pula bersedekah dekat masjid ni. Bila dia dah tak ada, terasa tau. Ya. Terasa. Ya. Tabung akaun kita terasa berkurang sebab sebulan dia dah meninggal dunia. Siapa sebulan tu? Tuan-tuan dah. Ya. Dulu masa sebulan tu selalu rajin datang masjid jemaah, masjid Raja Lumu. Tabung kita biasanya cukup untuk bayar bil utility, bil air dan sebagainya. Tapi bila dah 2-3 orang Pak Haji ni dah meninggal, terasa dia kata, terasa dia kurang lah kan. Nak cari orang yang berinfak begini bukan senang tuan-tuan. Dia perlu ada satu kesedaran, kesedaran yang bahawa saham peleburan akhirat kita buat itu akan menjanjikan satu pulangan yang maha dahsyat. Saham peleburan yang kita buat untuk infak sedekah amal jariah kita memberi peluang yang maha dahsyat apabila kita berada di alam sana nanti. Kita akan nikmati semua itu. Tapi bila dalam keadaan sakaratul maut, Allah buka sedikit hijab, kita dapat, ya Allah, kenapalah sikit sangat aku bagi kat Masjid Raja Lumu tu. Aku bagi RM5 je, patut RM10 aku datang solat RM10, RM15 ke RM20 ke, pasti akan bertambah saham akhirat. Jadi ini dia saham yang tidak akan merugikan kita. Percayalah tuan-tuan. Tapi saya cakap ni senang tuan-tuan. Tapi dari segi pengamalannya, amalannya susah. Kadang-kadang bila kita tengok kocek kita ada RM10, dah teringat motor tak ada minyak lagi ni. Nak bubur minyak lagi. Nak sedekah lagi. Mana satu? Nak sedekah bubur minyak. Ada bebelah bagi hati kita. Jadi tempohnya kekal hingga akhirat. Jadi bila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Hadis yang saya sebutkan tadi itu. Baik, kita tengok apa beza perbandingannya. Saham dunia tempohnya sementara. Untung-untunglah. Tapi tidak memberi pulangan sehingga ke akhirat. Tapi bila kita niat untuk bantu orang, maka pahala itu kita dapat. Dan saham akhirat pula, bila kita buat peleburan confirm, tidak akan rugi, bahkan bertambah lagi. Risiko saham dunia tinggi, jatuh dan rugi. Saham dunia, sama seperti saya cerita kawan saya tadi, gelisah sepanjang masa sebab bila berlaku perang, forex jatuh, saham dia habis. Sebahagian duitnya hilang macam tu sahaja. Tapi bila kita bermain saham dengan Tuhan, dengan Allah, dengan agama, tidak akan rugi. Bahkan bertambah. Pulangan pula macam mana? Pulangan kat dunia ni tak pasti. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Lepas tu tak bayar zakat pula ada untung tu. Tu ramai kita jumpa. Diingat pun tak bayar zakat juga. Dia kata nantilah. Nanti lalas Allah tarik nikmat tu rugi. Jadi bila rugi tak boleh nak bayar zakat dah. Dia jadi qada zakat. Harta yang lepas yang dia untung tu pun dia tak bayar zakat. Dia kata saya nak bayar zakat macam mana Ustaz? Saya dah tak ada duit. Jadi satu beban, jadi dosa sebab masa dia ada harta dia tak bayar zakat. Jadi dari segi pulangan tu dunia, peleburan dunia ni ada risiko dan tiada kepastian. Tapi pulangan untuk peleburan akhirat Allah dah jamin. Banyak kisah-kisah contoh-contoh tauladan mereka yang berinfak pada jalan Allah tidak akan rugi. Berniaga dengan Tuhan tidak akan rugi. Dan dari segi pewarisan, harta dunia akan diwarisi oleh anak dan keluarga kita. Bahkan bergaduh pula tu, isu faraid. Tapi untuk saham akhirat adalah untuk diri sendiri. Dan nilai selepas mati dunia tak ada. Tapi saham akhirat terus berjalan walaupun kita meninggal dunia dalam bentuk saham wakaf. Jadi sekarang itu dahulu tazkirah berkenaan pelaburan saham. Nanti bulan hadapan baru saya akan masuk berkenaan cerita pasal zakat
saham peleburan dan saham perniagaan. Dia berkait rapat dengan zakat juga. Allah alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.